Macam budak-budak lah kau main ni. Motor ini pun tak kerti nak bawa ni, awak nak ajar. Kan susah pun cara dia. Kunci mula-mula kena ada dekat dengan koma. Kunci jauh tak boleh lah nak bawa, kena dekat. Letaklah dalam poket ke, letak kat sini ke. Tapi jaga-jaga lah, jangan cicor. Jangan cicor. Okay, lepas tu kau kena naikkan tongkat satu dulu. Pasal kalau tak naik tongkat dia tak boleh start. Kalau bawa turun tongkat dia akan mati terus. So kau dah naik, kunci dah dekat, kau tekan ni. Bawah ni ada dia keyless tau. Dia ada button ni, kau tekan. Pulas. Okey, dah pulas, kau tengok dia nyala, tekan button starter. Tekan button starter sini, tekan brake. Nampak? Tak boleh start, nampak? First kau kena bawa slow-slow, pulas slow-slow. Pasal dia akan terus jalan. Sebab motor ni dia tak pakai gear. So pulas slow-slow. Pulas slow-slow kau menyimbangkan badan. Motor skuter ni orang kata motor paling senang kalau nak bawa, nak dibandingkan dengan motor gear ke motor kelas ke. So tak susah pun, slow-slow je. So kalau kau dapat belajar cara-cara nak bawa motor skuter Vario 125 ni, kau jangan lupa like, share and comment. Alright, bye. Assalamualaikum.